panggil penjaga kamu datang ke sekolah. Dan kamu pui-pui. Oh, anak itu. Aduh. Anak itu mama jangan. Dia hancur. Jangan. Aduh. Kau ni tak habis buat perangai, ya? Balik. Ujung sana. Jauh ujung lagi. Assalamualaikum. Cik cari siapa? Maaf Pak Cik, saya nak cari ayah saya, Karim. Lah, cucu aku rupanya. Dah besar dah dia. Abang tak mahu abang kat dia ke? Bukan tak mau. Aku tak gamar. Nak kena fikir dulu macam mana. Hasnah, Tok nak tanya sikit. Awak cik lah rumah? Makcik, dia tak pernah sayang ke Hasnah. Atuk, hari ni kita nak jumpa ayah kan? Tak pas nak. Tu selalu suhati. Nantilah tu. Kawan, malam ni kita jumpa ayah kan? Ini kisah seorang lelaki bernama Karim. Mulanya dia berkahwin dengan Zainab. Kemudian dia berkahwin pula dengan Rokiah. Dan lahirlah anak yang cantik bernama Hasnah. Tapi Rokiah pula meninggal dunia. Dan diwasiatnya Hasnah kepada Zainab. Malangnya jua, Karim pula meninggal dunia. Tinggallah hanya Zainab, si ibu tiri yang sudi menjaga Hasnah. Rupanya Amin merahsia Hasnah kan? Seorang-seorang je. Hasnah, Tok kan ada.
Tok Wan pun ada. Cik dah lupa kah? Semua pakat sayang Cik. Cikgu sabar ya. Makcik. Makcik, Hasna minta maaf. Boleh tak kalau mulai hari ini Hasna panggil Makcik Mak?